hitam naik atas, ini adalah uptrend. Kalau dia tak ada circle, tak ada bulatan hitam, ini adalah perubahan trend jangka pendek sebenarnya. Dia bukan perubahan trend, lebih kurang lah, atau kita panggil pullback, retracement. Dia pendek saja. Yang ini dia panjang. Kalau kau perasan. Ini downtrend kan. Nampak tu? Baru panjang dia turun. Yang ni dia buka trend baru. Maksudnya dia akan start buka trend baru. Uptrend. Okey, yang ni yang pertama. Cikgu nak tunjuk gambar dia. Okey, kita pergi gambar seterusnya. Okey, bagi besar sikit. Sekejap bagi zoom. Bagi center. Alright. Okay, so pertama tadi juga dah tunjuk korang dia ada dua jenis. Satu yang tadi, yang ini arrow bulatan hitam, arrow saja. Dia ada dua jenis indikator trend market. Alright. So untuk indikator ni pula korang kena faham dia ada tiga. Dia adalah indikator, dia ada indikator. Dia simple saja. Okay, bila dah dengar, bila arrow, kita nak cerita dekat di sini. Bila arrow hitam muncul atau keluar serentak bersama dengan bulatan hitam. Bulatan hitam. Okay, bila dia keluar serentak je, maksudnya apa? Indikator perubahan trend telah berlaku. Nampak ni? Indikator perubahan trend telah berlaku. Kalau yang ni, arrow dia naik atas, bulatan hitam. So, maksudnya ini adalah perubahan trend uptrend. Boleh faham ke? Okey, lagi sekali. Bila arrow hitam muncul serentak dengan bulatan hitam. Ini bermaksud indikator perubahan trend telah berlaku. Perubahan trend apa? Uptrend. Uptrend. So, maksudnya, yang ini downtrend. Maksudnya, bila kau nampak je yang ini keluar, korang terus tutup korang punya downtrend. Prepare untuk masuk uptrend. Uptrend maksud prepare untuk masuk buy sahaja. Kat sini dah tulis lah. Focus trade buy sahaja. Dia bagus je. Dengar, ini nasihat cikgu. Ini nasihat. Bila aku cerita je, dia ada nasihat. Biasalah cikgu dengan anak murid. Ini nasihat. Bila kita trade, make sure kita trade ikut trend. Kalau trend tu cakap uptrend, maksudnya korang fokus buy. Kalau trend tu adalah downtrend, korang cuma perlu fokus sell. Kenapa kena ikut trend? Sebab bila kita ikut trend, ianya lebih selamat. Yang sebenarnya bila kita nak trade ni, kita nak trade dalam keadaan selamat. Okey, tu nasihat cikgu. Trade ikut trend. So far boleh faham yang indikator pertama ni perubahan trend. Okey, sekarang ni trend telah berlaku, perubahan trend. Okey, candle pun dah start naik. Dia naik. Tiba-tiba keluar pula arrow warna hitam turun bawah. Kalau kau nampak, okey, kita nak kena buat cerita lah. Buat cerita lagi senang. Okey. Sekarang kita dah nampak dekat area sini perubahan trend telah berlaku. Kita nampak dekat sini ada kotak zone. Zone apa ni? Ini adalah kotak zone support. Dan kita nampak ada line-line juga berdekatan. So, maksudnya kita tahu dekat sini support dia agak kuat. And then, ni pun dah keluar. So, ditakdirkan cerita lah. Ditakdirkan cerita, korang masuklah satu layer kat sini. Korang masuk satu layer. Satu layer ni start candle naik atas. Profit. Okay, tiba-tiba kau nampak arrow hitam ni keluar. Kau nampak arrow hitam ni keluar, korang terus tutup profit. Terus ambil profit korang. Bukan pasal apa. Bila arrow hitam ni keluar, lagi dia tunjuk bawah,
Ini arrow hitam ni, cikgu panggil dia nama dia arrow pullback. Pullback ni bukan tolak balik, dia tarik balik. Dia tarik balik maksud dia turun. So, ingat, lagi sekali cikgu cerita. Dengar, sekarang kita dah tahu dah, perubahan trend akan berlaku adalah uptrend. And then paling best part, dia keluar pula indikator yang ini dekat zone. Dekat zone apa? Kotak zone support dekat dengan line. So, kita dah tahulah bahagian sini kuat. So, ditakdirkan cerita, kita masuklah satu layer kat sini. Kita masuk satu layer. Kita masuk satu layer kat sini. So, bila kita masuk satu layer kat sini, ditakdirkan candle pun start naik. Profit. Okay, tiba-tiba kau nampak arrow hitam ni keluar. Lagi sekali, terus ambil profit. Terus tutup profit. Bukan pasal apa? Lepas ni candle akan start buat pullback. Okay, indikator ni nama dia adalah indikator pullback. Ini adalah indikator kedua. Boleh faham? Okay, cuma cikgu nak beritahu korang, indikator yang korang nampak arrow-arrow ni, dia akan keluar lebih awal. Lebih awal tu maksudnya, kadang-kadang kau nampak arrow ni, dia dah start keluar dekat sini dah. Dia dah keluar kat sini dah. Dia keluar kat sini. Dia naik sikit-sikit. Tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti kat sini. Kenapa dia berhenti sini? Pasal ada zone. Zone apa? Resistance. Itu ada line. Line dia M30 kasut. So, maksudnya zone sini agak kuat. Dia tak boleh break, dia akan start turun. So, maksudnya dia punya arrow ni, dia berhenti sampai takat ini saja. Lagi sekali cikgu nak beritahu korang, bila kau nampak arrow ni ingat arrow ni boleh keluar lebih awal. Kadang-kadang dekat area sini dah start keluar. Dia simple je. Bila kau dah trade kat sini, bila dah start profit, kau nampak je dia keluar dekat area sini, terus tutup profit. Terus tutup profit kau. Sebab apa? Dia akan start buat pullback. So far boleh faham? Ingat, arrow ni pun sama. Dia akan keluar lebih awal. Lebih awal maksudnya kadang-kadang dia dekat sini dia dah keluar dah. Dekat sini dia dah keluar. Yang bagus dia, bila dia keluar awal ni, ni cikgu nak bagi tips. Yang bagus, bila dia keluar awal ni, maksudnya dia dah start beritahu kita. Dia start apa? Bukan beritahu saja. Dia dah start warning kita. Bos. Kita contohlah. Kita ada masuk sell kat sini. Sebab ini adalah downtrend, kita masuk sell kat sini. Tiba candle turun. Tiba-tiba kau nampak ada keluar pula arrow hitam, bulatan hitam. Lebih awal dekat area sini dia keluar. Kan? Dia dah start beritahu dah bila keluar awal. Bos. Jaga-jaga bos. Kejap lagi akan berlaku perubahan trend. Bukan sekarang tapi dia dah keluar awal lah. Kejap lagi akan berlaku perubahan trend. Trend apa? Uptrend. Sebab arrow ni atas. Bagus dia akan ni cukup nak beritahu. Bagus dia keluar lebih awal ni. Dia bagus untuk warning korang. Warning korang. Bagus dia. Untuk beritahu yang akan berlaku, sama ada perubahan trend akan berlaku atau pullback akan berlaku. Tu bagus dia. So, at least korang boleh prepare untuk close korang punya profit, atau bila korang dah nampak arrow ni keluar lebih awal dekat sini, korang dah boleh start prepare untuk buat strategi masuk buy atau perubahan trend nampak uptrend. So, kau nampak je arrow dia keluar sini, kau cuma perlu cari dekat bahagian bawah ni, ada tak apa-apa halangan daripada support resistance. Lepas kau dah jumpa support resistance ni, nanti kita cikgu akan ajar pasal bomba candle. Bomba candle tu akan bagi kau lebih sharp lagi lah. Okay. So far boleh faham ke? Lagi sekali cikgu cerita. Perubahan trend telah berlaku. Kotak zone, dia keluar pula betul-betul dekat area kotak zone. Dekat sini pula ada line support. Maksud dekat area sini dia agak kuat. Kita dah tahu dah. So, kita dah confident, kita dah tahu kat sini. Sini pun ada bomba candle lah. Okay. So, apa kita buat? Kita masuk satu layer. Okay, kita masuk satu layer. Layer apa? Layer buy. Sebab kita nak fokus pada buy saja.
candle start naik, profit. Okay, tiba-tiba arrow hitam ni, macam juga cerita, dia boleh keluar lebih awal dekat area sini. Dia dah keluar lebih awal. Bila kau nampak je, korang terus tutup profit, ambil profit. Itu saja. So, maksudnya arrow hitam ni, korang boleh jadikan dia sebagai guideline TP atau take profit. Pullback ni boleh jadi TP, take profit. Boleh dijadikan sebagai guideline saja. Kalau tak nak guna pun tak apa, kalau nak guna pun boleh. Tapi kau kena bertahan lah, lama sikit ni. Kena bertahan. Okay, boleh tahan boleh tahan pula. Boleh faham Okay, so sekarang ni cikgu nak cerita dekat bahagian pullback. Cikgu nak cerita dekat bahagian pullback. Okay, bila arrow pullback, tiba-tiba macam juga cerita dia keluar lebih awal, tiba-tiba dia berhenti kat sini. Pasal apa dia berhenti? Macam juga cerita ada kotak zone, ada line support resistance. So, so bila nampak pullback, cikgu cadangkan korang pergi rehat sahaja. Pergi rehat sahaja. Jangan trade. Jangan trade. Rehat. Sebab bukan masa apa. Kalau korang trade, korang masuk sell. Korang kena ingat, kekuatan sekarang adalah buy. Trend adalah buy. Bukan sell. Cikgu takut, tiba-tiba, kalau kau masuk sell kat sini, kalau keluar news, dengar, kalau keluar news, kebiasaannya news akan follow trend. Kebiasaannya dia akan follow trend. Dengar. Ada juga news yang tak follow trend, tapi kebanyakannya follow trend. Trend dah cakap sekarang adalah uptrend. Yang kau gatal pergi masuk, sell tu buat apa? Waktu ni cikgu cadangkan pergi rehat. Bukan masa apa. Kalau kau masuk sell kat sini, tiba-tiba keluar news. Mencanak dia. News macam cikgu cerita, dia akan follow the trend. Candle ni atas. Terus MC. Ingat macam cikgu cerita, news kebanyakan. News follow the trend. Ada juga news yang tak follow, tapi kebanyakannya follow. Better kita follow trend je lah, lagi senang. Okay. So macam cikgu tadi cerita, bila dalam keadaan pullback ni, cikgu cadang korang pergi rehat sahaja. Pergilah toilet, pergi mancing, pergilah berak ke apa ke, tak kisah. Jangan trade. Rehat saja. Ni M15 ni. Jangan trade. Rehat sahaja. Sehingga korang jumpa arrow hitam naik atas. Keluar. Kalau dia keluar ni, ini maksudnya korang prepare untuk masuk buy. Sebab apa? Indikator ni nama dia adalah indikator re-entry. Re-entry position. Re-entry position apa? Position buy. Macam cikgu cerita tadi, dia boleh keluar lebih awal. Kadang-kadang dekat area sini dah start keluar. Kadang-kadang dia keluar kat sini. Tiba-tiba dia berhenti kat sini. Kenapa dia berhenti sini? Ada kotak zone. Ada support line. Kadang-kadang tak ada kotak zone. Tak ada kotak zone. Dia cuma ada support line saja. Itu pun dah kira kuat. Nampak tu arrow keluar kan? Macam juga cerita, dia boleh keluar lebih awal. Ingat arrow-arrow ni. Jangan dia keluar je arrow kontrol masuk buy. Jangan. Korang kena baca dulu candle. Dia berhenti kat mana. Sebab kena ingat. Indikator adalah maklumat kedua. Dia bukan maklumat pertama, bukan maklumat utama. Dia adalah maklumat kedua. Sebab dia punya analisa adalah candle yang lepas. Bukan future candle. Dia adalah past candle punya information. So, dia ada delay. Cuma kita kena pandai nak guna maklumat ni. Sebab tu, bila nak pandai guna maklumat ni, kita kena pandai buat analisa. Kita dah nampak dia keluar sini, kita analisa. Okay, kat mana dia akan berhenti? Kita buatlah check. Maybe dia berhenti kat sini. Kenapa dia berhenti sini? Dia ada line support kat sini. Dia berhenti kat situ. Kita dah boleh budget dah. Tak pun kita tunggu bomber candle. Bomber candle tu nanti cikgu ajar. Okay. So,
Bila nampak candle bila kita nampak candle ni atas ni, lagi dia tunjuk atas, ini adalah candle re-entry. Re-entry apa? Position buy. So masuklah balik korang punya buy. So candle akan start naik balik atas. Profit balik. Boleh faham ke? And then ada juga tertanya kan, nanti tiba-tiba cikgu macam mana nak dapat indikator pula. Korang pergi tekan je dekat bahagian sini, tekan more ni, description. Lepas tu korang boleh nampak ada banyak maklumat sini pasal cikgu punya maksudnya indikator cikgu. Boleh tekan website ni. Ini cara daftar. Yang mana nak support cikgu tu, bolehlah daftar akaun kan, akaun HFM bawah cikgu. Ni cara tukar IB ni set bagi lagi ni. Support dia baru happy sikit. Ni grup cikgu. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.